Salam sejahtera dan selamat datang ke Sekadar Berita. Bertemu lagi dalam ulasan sukan. Johor Darul Takzim akhirnya mencatat kemenangan pertama dalam kem latihan pramusim di Sepanyol. Bukan sekadar menang, Harimau Selatan membelasah CD Contestano dengan keputusan 8 gol tanpa balas. Namun, apakah kemenangan besar ini benar-benar menggambarkan kekuatan JDT menjelang musim baharu? Siapa sebenarnya CD Contestano? Dan dengan kehadiran beberapa pemain baharu, mampukah JDT terus mendominasi bola sepak tempatan serta melangkah lebih jauh dalam Liga Juara-Juara Asia Elit? Berita harian menerusi laporan bertajuk JDT lepas geram belasah kelab Sepanyol 8-0. Melaporkan bahawa Harimau Selatan memperoleh kemenangan besar dalam perlawanan ketiga mereka sepanjang kem latihan pramusim di Sepanyol. Bergson da Silva dan Manuel Hidalgo masing-masing menghasilkan 2 jaringan. Eja Akeche, Stuart Wilkin, Matthew Davis dan Miquel Cuesta turut mencatat nama sebagai penjaring. JDT sudah mendahului dengan 5 gol pada babak pertama sebelum menambah 3 lagi selepas rehat. Kemenangan itu hadir selepas mereka terikat 2-2 dengan Rangers dari Scotland dan tewas tipis 3-2 kepada Al-Ettifaq dari Arab Saudi. Selepas menentang CD Contestano, JDT dijadualkan berdepan Elche. Pertemuan tersebut dijangka menjadi ujian yang jauh lebih mencabar kepada pasukan kendalian Xisco Muñoz. Baik, itu ringkasan beritanya. Sekarang kita lihat apa makna sebenar kemenangan ini. Namun sebelum menilai JDT, kita perlu mengenali dahulu pasukan yang mereka kalahkan. CD Contestano atau nama penuhnya Club Deportivo Contestano merupakan sebuah kelab dari Bandar Cocentaina di wilayah Alicante, Sepanyol. Kawasan itu terletak dalam komuniti Valencia. Kelab tersebut ditubuhkan pada tahun 1919. Ini bermakna usia CD Contestano sudah melebihi 1 abad. Dari sudut sejarah, Contestano ialah sebuah kelab lama yang mempunyai hubungan kuat dengan masyarakat tempatan. Kelab seperti ini memainkan peranan penting dalam mengembangkan bola sepak komuniti, menyediakan ruang kepada pemain setempat dan melahirkan pemain muda. Tetapi, usia lebih 100 tahun tidak bermaksud Contestano beraksi di peringkat tertinggi. Pada musim 2025 hingga 2026, pasukan utama Contestano bermain dalam Primera FFC V Kumpulan 4. Walaupun terdapat perkataan Primera, pertandingan itu bukan Liga Utama Sepanyol. Primera FFC V berada pada tahap ke-7 dalam piramid bola sepak negara tersebut. Di atasnya masih terdapat La Liga, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación dan Liga Comunidad. Maknanya, terdapat 6 tahap pertandingan yang memisahkan Contestano dengan pasukan La Liga. Dalam 30 perlawanan Liga musim lalu, Contestano mencatat 9 kemenangan, 4 keputusan seri dan 17 kekalahan. Mereka mengumpul 31 mata serta menduduki tempat ke-13 daripada 16 pasukan. Jadi, Contestano bukan sahaja bermain dalam divisyen ke-7, malah berada di kelompok bawah kumpulannya. Bagaimanapun, kita tidak perlu memperlekehkan mereka. Contestano ialah kelab komuniti yang sudah bertahan melebihi 100 tahun. Bagi pemain mereka, peluang berdepan juara Malaysia tentu menjadi satu pengalaman yang berharga. Cuma dari segi tahap, memang ada jurang yang sangat besar. JDT ialah sebuah kelab profesional sepenuh masa. Mereka mempunyai barisan pemain kebangsaan dan import berkualiti, kemudahan latihan bertaraf antarabangsa, pasukan kejurulatihan profesional serta Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan juga merupakan juara Liga Super 12 musim berturut-turut. Pada musim lalu, mereka menamatkan Liga tanpa kalah dan menghasilkan 117 gol. JDT turut menyamai rekod dunia selepas mencatat 108 perlawanan Liga tanpa kekalahan. Mereka juga mara sehingga suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elit.
Oleh itu, kemenangan besar JDT ke atas Contestano sebenarnya keputusan yang sepatutnya berlaku berdasarkan perbezaan tahap kedua-dua pasukan. Namun, kemenangan 8-0 tetap membawa beberapa perkara positif. Pertama, JDT menunjukkan sikap profesional. Walaupun berdepan pasukan lebih rendah, mereka tidak bermain sambil lewa. 5 gol dihasilkan pada babak pertama dan 3 lagi menyusul selepas rehat. Gol terakhir pula dijaringkan ketika perlawanan hanya berbaki seminit. Ini menunjukkan pemain terus mengekalkan intensiti hingga tamat permainan. Kedua, jaringan JDT tidak hanya datang daripada seorang pemain. Bergson dan Hidalgo masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala pemain tengah serta pertahanan turut menyumbang. Bergson membuktikan naluri penyudahnya masih tajam. Walaupun usianya semakin meningkat, beliau kekal sebagai penyerang yang sukar digantikan. Hidalgo pula meneruskan perkembangan positif selepas menghasilkan 13 gol dan 15 bantuan jaringan pada musim pertamanya bersama JDT. Beliau bukan sahaja boleh menjaringkan gol, tetapi turut mempunyai kreativiti untuk membuka ruang kepada rakan sepasukan. Ketiga, kemenangan ini membantu meningkatkan keyakinan pasukan. Walaupun keputusan seri menentang Rangers dan kekalahan tipis kepada Al-Ettifaq bukanlah sesuatu yang memalukan, pemain tetap memerlukan kemenangan untuk membina momentum. Tetapi, ada juga sudut kontranya. Kemenangan ini belum boleh dijadikan bukti bahawa JDT sudah bersedia sepenuhnya menghadapi musim baharu. Contestano tidak mempunyai tahap tekanan, kepantasan dan organisasi seperti kelab profesional utama Asia. JDT mungkin mendapat banyak masa ketika mengawal bola dan ruang yang lebih luas untuk menyerang. Keadaan itu tidak akan berlaku apabila mereka berdepan kelab dari Jepun, Korea Selatan atau Asia Barat. Pasukan lebih kuat akan menekan dengan pantas, mengehadkan ruang dan menghukum setiap kesilapan. Jadi, kemenangan ini lebih sesuai dianggap sebagai latihan meningkatkan ketajaman, bukannya ukuran muktamad kekuatan JDT. Untuk saingan Liga Super musim 2026 hingga 2027, sekadar berita melihat JDT masih menjadi pilihan utama untuk muncul juara. Malah, kalau dilihat pada kekuatan skuad, jurang mereka dengan kebanyakan pencabar tempatan masih besar. JDT mempunyai kedalaman pasukan yang membolehkan pertukaran dilakukan tanpa menurunkan kualiti secara mendadak. Arif Aiman kekal sebagai pemain tempatan paling berbahaya. Bergson menjadi sumber utama jaringan, manakala Hidalgo, Akeche, Stuart Wilkin, Nacho Mendes dan Oscar Arribas memberikan pelbagai pilihan ketika menyerang. Kehadiran pemain baharu pula menjadikan persaingan dalam pasukan semakin sengit. Pemain tengah kebangsaan Slovenia, Dejan Petrovic, membawa pengalaman bola sepak Eropah. Beliau dijangka memberikan kestabilan di bahagian tengah, terutama ketika JDT berdepan pasukan berkualiti tinggi. Penyerang Iran, Shahab Zahedi, pula memberikan pilihan berbeza di bahagian serangan. Pengalamannya bermain di Jepun, Iran, Korea Selatan dan Ukraine boleh membantu mengurangkan kebergantungan kepada Bergson. Marcos Guilherme turut menambah kelajuan dan kreativiti di bahagian sayap. Pengalamannya dalam bola sepak Jepun boleh menjadi aset penting apabila JDT berdepan lawan yang bermain dengan intensiti tinggi. Miquel Cuesta juga wajar diberikan perhatian. Pemain pertahanan muda dari Sepanyol itu mempunyai potensi untuk berkembang. Jaringannya menentang Contestano mungkin meningkatkan keyakinannya untuk bersaing mendapatkan tempat dalam skuad utama. Dengan gabungan pemain lama dan baharu, JDT dijangka terus menguasai pertandingan tempatan. Cabaran utama mereka bukan sekadar menewaskan lawan, tetapi mengurus kecergasan, mengekalkan motivasi dan membahagikan minit permainan kepada skuad yang besar. Persoalan yang lebih menarik ialah kemampuan JDT dalam Liga Juara-Juara Asia Elit. Kejayaan mara ke suku akhir pada musim lalu menunjukkan bahawa Harimau Selatan bukan lagi sekadar pasukan pelengkap.
Mereka sudah mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan beberapa kelab terbaik Asia. Bagi musim baharu, sasaran yang munasabah ialah melepasi peringkat liga dan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian suku akhir. Untuk pergi lebih jauh, JDT perlu lebih disiplin ketika bertahan, lebih cekap menggunakan peluang dan mampu mengekalkan intensiti sepanjang 90 minit. Dalam Liga Super, JDT mungkin mencipta banyak peluang. Namun di peringkat ACLE, 1 atau 2 peluang sahaja mungkin hadir. Kalau peluang itu gagal disempurnakan, lawan tidak akan memberi peluang kedua dengan mudah. JDT juga perlu mengurangkan kesilapan ketika membina serangan dari bahagian bawah. Kelab dari Jepun, Korea Selatan dan Asia Barat mempunyai pemain yang cukup pantas untuk menghukum kesilapan kecil. Sekadar berita meramalkan, JDT mempunyai kemampuan untuk mara kepusingan kalah mati. Peluang untuk kembali ke suku akhir juga realistik jika pemain utama kekal cergas. Namun, untuk mara ke separuh akhir atau final, JDT masih perlu membuktikan kemampuan menewaskan pasukan elit Asia dalam perlawanan bertekanan tinggi. Jurang keuangan, kualiti import dan pengalaman masih menjadi cabaran besar. Kesimpulannya, kemenangan 8-0 ke atas CD Contestano ialah perkembangan positif tetapi perlu dilihat dalam konteks yang betul. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda suka ulasan seperti ini, jangan lupa tekan butang suka, langgan sekadar berita dan aktifkan notifikasi untuk kandungan bola sepak seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.